Pada kekeun hansah semayang, hansah ino hansah dalam tauhid. Di mana? Hana gebi fahala. Dengan surah yang kenanya terlalu kaku. Ha tu. Yang mandu mana sah semayang. Jadi kaku yang kita semayang waktu orang kedengku sangat dua kata kan. Lain ke hana gedung ni Allah Taala. Baik benar. Dikatakan bahawa li'annahu ju'ilahu asasan yubna alaihi ghairu. Tauhid itu dijadikan laksana pondasi. Kepegat tauhidnya laksana azas pondasi yubna alaihi ghairu. Yang mana diletakkan selain tauhid di atas tauhid. Kepeduk semayang, puasa dan ibadat kepeduk atas tauhid. Sehingga la yasihu salatuhu wala wudu'uh. Hana anggap sah semayang sira urang hatta ya'rifa bihadhil khamsina aqidah. Sehingga mereka harus faham dulu akan i'tikad yang 50, iaitu berupa 20 bawah sifat wajib buat Allah, 20 mustahil, sabah jaiz, 10 bawah yang wajib buat Allah, 10 bawah yang mustahil, sabah yang jaiz. Tetapi makna sah di sini, pada kepegah orang yang ada pun i'tikad 50 hana sah semayang. Makna tidak sah, karena sah itu ada dua. Sah dalam ilmu fikih, sah dalam ilmu tauhid. Pada kekeun hansah semayang, hansah ino hansah dalam tauhid. Di mana? Hana gebi fahala. Karena Allah yang kasemah Allah taturi. Bukan sah dalam konteks fikih. Yang dimaksud sah dalam konteks fikih, ma tu'taddu wa tu'tabaru. Yang kekeun sah dalam fikih, barang tak pebut sip rukun, sip syarat, hana manik sah ke. Rukun heblah nah dalam sembahyang, nah dumpu. Tu sembahyang nah, nah. Kuatai ke demo, nah, tu aurat nah, nah. Ke kiblat nah, nah. Nah pebut batal sembahyang, hana. Nah dengan mahir, hana. Nah najis pada bu, hana. Sah, makna sah kira sembahyang. Nak pergi pala apa hana? Sah dia kata, sah la ilah. Nak pergi pala apa hana? Allah yang Tuhan beri. Hana, hana pala, sembahyang sah. Kenapa tu? Tetapi yang jadi masalah je nombor. Nyan sama tatat, lagi kita tanya buat Quran. Urang kita tanya rata-rata. Hana depu istilah. Tapi kebaca betul. Mati merupak nun mati merupak ngengkeh kejut. In kuntum sadiqin. Kata yang nun mati merupak ngengkeh punan hana berdepu. Dia tidak tahu istilah. Tapi cara baca betul. Mati merupak nun mati merupak ngamim. Mim ma nyan mim mati nun mati atau nun mati merupak ngamim punan hana berdepu. Di urang yang merenung depu. Yang merenung lebih mendalam depu. Nun mati merupak ya wa minun idgham bi gunnah. Menyulam gura bila gunnah. Menancik dalam tauhid. Temankan depu iran alam semestanya na Tuhan tukang pejut. Depulah. Bahawa alam semestanya na Tuhan tukang pejut. Hana je ke doi? Na Tuhan tukang pejut. Dan iran juga ada depu pasti. Tuhan yang hana sabar dengan makhluk. Dan iran juga ada depu Tuhan yang hana tukang pejut. Malah Tuhanlah tukang pejut bagi semua. Dan iran juga ada depu dan yakin Allah hanya Esa. Iran juga ada depu Allah Maha Sempurna hana guru. Yang engkau kira depu. Cuma ada yang perlu kita benahi. Nah yang perlu tak tamah lom. Bubuk. Yang mana? Sehingga baik terlalu mudah gitu. Tak perah pada najis hana tauhid. Kiban jalan depu itu hana tauhid. Orang yang enggak akui draw ke makhluk na Tuhan tukang pejut kamu tauhid urangan. Ha? Cuma bertaban tauhid tengku dengan tauhid urawam ke mungkin. I dengku teh gebut di urawam bagi dengar. Maka perlulah bagi kita nyawa dengku tak pernolah orang awam. Baik tapi apa ya ke. Nyoro nyo hana 30 hang tu sembahyang. Jo kata depu mana depu ya tak pernolah. Muno ino merno. Yang benar. Jadi baik kita nyawa buat piau-piau dulu. Yang benar. Betul memang. Betul. Menyo hana tak tepung i'tikad 50, hana tepung sifat 20, hana sah semayang. Makna hana sah hana gebi fahalah. Betul, betul. Cuma kiban makna tepu, tempu, tengku kita mando wujud idam makam khalbatul hadis kamu binat sih. Wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kita makna gurutah dalil kita kana ya bu. Madi urawam bersama aja dengan tengku mungkin. Tapi kedepu oleh orang awam Allah Taala nyona. Allah Maha Sempurna. Tuhan itu satu. Allah hana tabang makhluk. Allah hana tempat. Allah yang tukang pegang langit bumi batak kepada Allah tukang pudip. Allah tukang mati. Allah tukang beri rezeki. Mandung dia boleh. Nyan kamu tauhid dulunya. Cuma banyak lagi yang perlu kita benahi. Perlu tamah. Yang benar maksudnya. Perlu tak menolong. Supaya lebih sempurna lama lagi orang buat tauhid, buat tajwid benar. Betul ke baca tapi alangkah baiknya ke menolong baca tu dalam. Supaya mak depu punya ya wa minunyo nyonan ni. Nyo menolong aturan ni lagi kan. Jadi baik dia terlalu mudah dengan surah yang kenanya terlalu kaku. Ha tu. Yang mandu mana sah semayang. Jadi kaku yang kita semayang waktu orang yang kedengku sangat dua kata kan. Lain ke hana gedung ni Allah Taala. Baik benar. Ha surahnya
Matan kitab betul. Tapi surah kata tak menan baik. Ya menan. Baik tampik tanafur. Baik tampik jiplung orang awam. Ha? Karena orang awam. Jadi Rasulullah SAW. Baru jahiliyah pun dalam Islam. Pandai cara-cara boleh. Berkan anak panah pak jaro ke bagian ya bah-bah unta. Berkan tukang temah petung. Ke dalam Islam. Nabi tidak memberatkan mereka. Ya Muhammad lu kena dalam Islam. Kun ju asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Langsung ngaku Islam. Lalu Nabi mengajarkan Islam kepadanya baca-baca. Anak buah Nabi mati katruk keman. Ini ke 50 ke bang boleh. Anak beri amononya le tengah ada mang. Kena nak pegang mandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamang jile. Tamang jile. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kata mangka baru Rasulullah membenahinya. Baca-baca.